Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya berpeluang untuk menunaikan ibadat umrah bersama keluarga dan para jemaah yang lain. Perjalanan perdamaian ini berlangsung dari 24 Februari hingga 7 Mac 2023 bersama agensi Geo Asia Holiday dan dipimpin oleh mutawif kami yang berpengalaman, iaitu Ustaz Fayad. Travelog ini saya abadikan untuk berkongsi pengalaman, suasana perjalanan serta momen-momen indah sepanjang berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat, inspirasi dan semangat kepada sahabat-sahabat yang bakal menjadi tetamu Allah pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihu ma khuliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasirina nahruka fi safarina hadza birra wa taqwa wa minal amali ma tarda wa antarzuqana fi safarina hadza salamatan fil badani kehadratmu ya Allah. Kerana dengan keizinan-Mu jua, maka dapatlah kami berhimpun pada pagi ini sempena keberangkatan Cikgu Haji Masnani bersama sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah mereka ini, berkatilah mereka dan sampaikanlah hajat mereka. Ya Allah, kirimulah taubat mereka dan ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah mereka kesihatan dan ketakwaan dan pelihara mereka dari segala kesulitan, dari segenap penjuru ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Akan berangkat ke Tanah Suci insyaAllah. Pada pagi ini kita akan terus ke Masjid KLIA. Kita akan solat di Masjid KLIA dan lepas itu nanti kita terus ke lapangan terbang KLIA. Sebab pukul 3 petang kita ada pendaftaran dan insyaAllah pukul 7 kita akan terbang ke Jeddah. Dan kita akan 6 hari di Mekah dan 4 hari di Madinah. Dan insyaAllah kita akan pulang ke tanah air pada 7 hari bulan Mac, insyaAllah. Jadi terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang yang hadir pada hari ini. Sangat terharu. Cuma satu je minta doakan dan insyaAllah selamat pergi dan selamat pulang insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah SWT terima ibadat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang nak pergi mana? Nak
Kami bertolak dari Muar menuju KLIA melalui Lebuh Raya Plus. Perjalanan sejauh 168 km ini ambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit. Sepanjang jalan, suasana tenang, hawi lancar dan hati rasa semakin berdebar nak jejakkan kaki ke Tanah Suci. Alhamdulillah, perjalanan pertama ini berjalan lancar. Destinasi seterusnya KLIA. Gimana? Jauh. Hai. Ini dia. Dia semua. Telah ditekankan kepada semua jemaah yang dapat ni akan ada nombor telefon kepada pula nama hotel boleh jadi apa-apa boleh dapatkan, boleh jadikan benda itu sebagai rujukan kita. Kebetulan pada masa ini kereta api yang membawa penumpang pergi ke terminal berlepas antarabangsa mengalami masalah teknikal. Kami menaiki kenderaan alternatif iaitu bas menuju ke terminal untuk penerbangan antarabangsa. Atik pegang biar atik jatuh. Abang pegang baju abang. Sebelum menaiki pesawat menuju ke Jeddah, kami menukar pakaian kami kepada ihram separuh siap. Selebihnya nanti kami akan tukar semasa kapal menghampiri kawasan Mikat. Ini penting kerana penerbangan terus dari Malaysia akan melalui kawasan Mikat ketika berada dalam pesawat. Bagi jemaah yang melepas terus dari Malaysia ke Jeddah, mikat yang akan ditempuh ialah Karnul Manazil. Jadi, semua jemaah perlu siap berpakaian ihram dan berniat umrah ketika kapten mengumumkan pesawat menghampiri kawasan mikat tersebut. Proses menukar ihram ini memang terasa istimewa kerana inilah tanda bermulanya ibadah umrah kita. Satu perjalanan rohani yang penuh makna sebagai tetamu Allah di Tanah Suci.
Kami menaiki pesawat Malaysia Airlines MH156 dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Pesawat berlepas pada jam 7 malam 24 Februari waktu Malaysia dan tiba di Jeddah pada jam 11.50 malam waktu Arab Saudi. Beza waktu antara Malaysia dan Arab Saudi ialah 5 jam. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 9 jam 45 minit dengan jarak penerbangan sekitar 7,092 km. Dah sampai Jeddah. Dah sampai Jeddah. Abang! Jom. Itu! Ayo nak! Dah tinggal ya? Tapi tak masuk, dia dapat. Tunggu wali dulu ya. Boleh? Ya. Boleh. Tunggu wali dia ya. Boleh lagi. Okey dah cukup. Tutup. Dia satu je lah. Jual dia. Kenangan. Tip. Bang. Kenangan. Lepas mendarat di Jeddah, kami meneruskan perjalanan ke Kota Suci Mekah dengan menaiki bas. Jarak perjalanan dari Jeddah ke Mekah lebih kurang 94 km dan mengambil masa sekitar 1 jam 30 minit. Disebabkan kelewatan proses immigration dan juga pengambilan bagasi di Jeddah, rancangan asal kami terpaksa diubah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak bermaya je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'al huda. Pada Muhammad Rahman pertama Allah Subhanahu wa taala ke Arab Saudi, ke Bumi Jeddah ini, alhamdulillah, yang mana kita semua telah melalui satu fasa permulaan dalam permusafiran kita untuk kita menjadi ketemu Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita menjadi penziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa akan datang insya-Allah. Apa khabar semua? Oh, dengar bagi tahu yang punya suara dari belakang kuat. Pada mulanya kami bercadang untuk terus melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i sebelum waktu subuh, namun terpaksa dibatalkan. Sebaliknya, kami akan terus check-in di Al-Ulayan Adiyat Hotel yang terletak lebih kurang 70 meter dari Masjidil Haram. Di sini kami berehat sebentar dan bersiap untuk menunaikan solat subuh di bilik masing-masing. Selepas subuh nanti, barulah kami semua akan berkumpul di pekarangan Masjidil Haram untuk memulakan ibadah tawaf dan sa'i bersama-sama.